Assalamualaikum. Hari ni kita orang nak buat Maggi. Tapi ada bahan-bahan dia. Yang penting adalah Maggi dan juga telur, kuali, 4 cawan air. Ini cara kita orang masak. Dan juga tapis. Okay, first masukkan 2 cawan air. Boleh letak masukkan 2 cawan air kat dalam kuali. Panas. Yelah, dia panas. Cepat letak. Satu. Tak semua. Cepat sikit. 2. Ni. Ya, mana-mana je. Biar sejuk. Tak apa, letak je. Ya Allah, banyak cakap pula. Okey, lepas tu buka api. Buka api yang paling besar. Sebab kami selalu nak cepat sikit. Okey, tunggu mendidih dulu. Nanti baru open. Baru buka video. Okey, tengok ni. Dia macam sikit. Kalau mak kita orang kata, sikit kita tambah lagi. Jadi, ambil separuh lagi air. Kalau tak, Maggi dia tak sampai. Maggi dia tak masak nanti. Atas bawah dia je masak. Atas dia tak masak. Dia okey ke belum? Tambah lagi 1 kot. Setengah suku. Okey, tak sikit lagi. Sebab okey, dah kot. Tak meleleh. Belum lagi. Itu bukan meleleh. Apa nama dia? Tunggu apa mendidih. Tunggu mendidih. Menggelegak dulu. Tunggu menggelegak. Kalau nak mendidihkan air boleh buka besar. Sebab kalau buat yang goreng-goreng, macam goreng ayam tu tak boleh. Sebab takut dalam dia tak masak. Okey, dah menggelegak sikit. Kita tak nak macam didih sangat. Biasa-biasa je lah. Kita tunggu lagi. Okey, dah tu kot. Okey, buka Maggi. Okey, tunggu. Maggi takut masak. Cepat buka. Kalau situ. Kejap. Okey, dah. Okey, ambil punya perencah. Ya Allah, membaju. Takut. Tolong pegang. Okay, buat sini je. Okay, pegang dulu. Pegang. Masukkan. Okay. Ambil pelintir dulu. Tu tak. Okay. Buang. Ni perencah dia. Buang tak. Okay. Tunggu. Sebelum tu kena ambil sendak dulu. Ambil sendak. Basuh dulu. Okey dah. Tutup boleh. Okey, tunggu dia. Okey, make sure. Panasnya. Wow. Tak dulu. Okey, make sure semua ni dah basuh. Ni. Kalau dah nampak. Kalau nampak kering bersih je. Tapi kita orang basuh dulu. Kuali dia bersama. Kalau tengok je kita nak ambil tu ke kering. Kita basuh. Kita orang selalu basuh. Sebab takut ada kotor-kotor ke apa. Itulah memang wajib basuh. Ada 4 cawan air. Kita tunggu. Kita aduk-aduk dulu. Sampai dia lembut lah. Sampai dia betul-betul lembut. Adik. Ni buat untuk adik ni. Adik. Adik tak makan nasi ayam. Jadi masaklah Maggi. Lalang tu buat je video. Tunggu je Okey, dah menggelegak. Tapis. Okey. Dah tutup api. Lepas tu kena angkat je Saya rasa tak payah kot. Sebab kita dah ada sendok kan. Kita atas tuang air je kat sini. Mari sini sikit. Okay. Nak tuang kat mana ni?